Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Bantuan MY, saluran yang menyampaikan maklumat bantuan kerajaan secara tepat, jelas dan terkini untuk rakyat Malaysia. Minggu hadapan, negara akan melangkah ke bulan dan tahun baharu iaitu pada Khamis 1 Januari 2026. Sejak kebelakangan ini, pihak Bantuan MY menerima banyak pertanyaan daripada orang ramai yang ingin mendapatkan kepastian sama ada bayaran SARA akan dimasukkan seperti kebiasaan pada awal bulan, khususnya pada 1 Januari 2026. Kekeliruan ini berlaku kerana sebelum ini bayaran SARA bagi bulan-bulan terdahulu lazimnya dikreditkan pada 1 hari bulan. Oleh itu, ramai penerima menyangka bayaran bagi bulan Januari 2026 juga akan dimasukkan pada tarikh yang sama. Namun, situasi kali ini berbeza dan perlu difahami dengan jelas. Untuk makluman semua, bulan Januari 2026 bukan sahaja menandakan bulan baharu tetapi juga permulaan tahun bantuan yang baharu. Ini bermakna pelaksanaan SARA 2026 adalah bergantung sepenuhnya kepada kelulusan STR 2026. Selagi keputusan STR 2026 belum diumumkan, status kelayakan SARA 2026 juga belum dapat ditentukan. Berdasarkan situasi semasa dan pola pelaksanaan bantuan sebelum ini, kebarangkalian yang paling tinggi ialah tiada bayaran SARA pada 1 Januari 2026. Ini kerana kelayakan SARA 2026 adalah automatik hanya selepas seseorang itu disahkan lulus STR 2026. Tanpa keputusan kelulusan STR, bayaran SARA tidak dapat diproses. Keadaan ini amat dirasai terutamanya oleh golongan yang benar-benar bergantung kepada bantuan kerajaan untuk kelangsungan hidup harian. Termasuk dalam kumpulan ini ialah golongan miskin tegar, warga emas yang uzur, individu yang tidak lagi mampu bekerja serta mereka yang tiada sokongan keluarga. Bagi mereka, kelewatan bantuan bukanlah satu perkara yang mudah. Mengikut jangkaan semasa, keputusan kelulusan STR 2026 dijangka hanya akan diketahui sekitar pertengahan Januari atau penghujung Januari 2026. Selepas kelulusan ini diumumkan, barulah status kelayakan SARA 2026 akan dikemaskini dan bayaran bagi bulan Januari 2026 dijangka akan menyusul selepas itu. Walau bagaimanapun, masih terdapat kemungkinan bayaran dilakukan lebih awal sekiranya proses kelulusan STR dapat diselesaikan dengan pantas oleh pihak yang bertanggungjawab. Namun setakat ini, senario paling munasabah dan paling tinggi kebarangkaliannya ialah bayaran bulan Januari 2026 akan berlaku sedikit lewat. Bagi bulan-bulan seterusnya, iaitu bermula Februari sehingga Disember 2026, bayaran SARA dijangka akan kembali disalurkan secara konsisten pada awal bulan seperti kebiasaan sekiranya tiada sebarang perubahan dasar atau pengumuman baharu. Untuk mereka yang telah membuat semakan di sistem MySTR dan mendapati status SARA tertera sebagai tiada rekod, anda tidak perlu risau. Status ini adalah normal dan dialami oleh semua individu pada masa ini sama ada penerima SARA sebelum ini atau bukan. Status tiada rekod bermaksud kelulusan STR 2026 masih belum diumumkan. Selepas keputusan STR dikeluarkan, barulah status SARA akan berubah sama ada layak atau tidak layak. Perlu ditegaskan sekali lagi bahawa tiada permohonan baharu dibuka untuk SARA 2026. Kelayakan SARA adalah automatik berdasarkan kelulusan STR 2026 termasuk bagi kategori bujang berumur 21 hingga 59 tahun. Situasi ini adalah sama seperti pelaksanaan SARA pada tahun-tahun sebelum ini. Bagi individu yang berada dalam kategori miskin atau miskin tegar, adalah penting untuk memastikan maklumat anda direkodkan dengan betul dalam sistem e-Kasih. Penentuan status ini dibuat berdasarkan kriteria tertentu seperti pendapatan isi rumah dan paras garis kemiskinan yang ditetapkan. Tidak semua individu akan layak kerana setiap kes akan melalui proses semakan yang teliti. Kesimpulannya, bagi 1 Januari 2026, bayaran SARA dijangka tidak disalurkan. Bayaran bagi bulan Januari 2026 berkemungkinan hanya akan dibuat selepas keputusan kelulusan STR 2026 diumumkan, sama ada pada pertengahan atau hujung Januari. Orang ramai dinasihatkan supaya merancang perbelanjaan dengan berhati-hati sementara menunggu pengumuman rasmi. Sekiranya terdapat sebarang perkembangan atau maklumat terkini berkaitan SARA 2026, pihak Bantuan MY akan memaklumkan kepada anda dari semasa ke semasa.